Cikgu telah berkhidmat selama 12 tahun sejak dari 2013 lagi. 11 tahun. 11 tahun. Okey, baik. Di sekolah ini saya telah mengajar selama 10 tahun. Tetapi sudah 15 tahun, hampir 15 tahun dah saya berkecimpung dalam bidang pendidikan. Lebih kurang 15 tahun. Tahun 16 tahun lah. Menjadi daripada hari pertama saya berkhidmat tahun 2010. Maknanya tahun ni dah 2025. Jadi lebih kurang dalam 15 tahun. Okey, di SK Ulat Lempit. Baru 19 tahun. Kalau mengajar di SK Ulat Lempit lebih kurang dalam 25 tahun. Okey. Kalau keseluruhannya cikgu dah mengajar hampir 28 tahun. 13 tahun cikgu jadi cikgu dah. Ini adalah tahun ke-30 cikgu mengajar, dan salah satunya tempat cikgu mengajar adalah di SK Ulat Lempit. Tahun ni sebenarnya tahun ke-15 teacher sebagai seorang cikgu. 15 tahun lah. Saya menjadi seorang pendidik bermula daripada tahun 88, jadi dah 37 tahun saya menjadi seorang pendidik di beberapa buah sekolah. Pernah dapatlah di sekolah ni daripada seorang murid pemulihan, walaupun cikgu tahu keadaan keluarga dia tidak berkemampuan, tapi dia berusaha juga nak bagi cikgu hadiah. Cikgu ingat lagi dia bagi cikgu mas topeng emas tu kan. Time tu kita masih menggunakannya lah selepas zaman COVID. Dia hadiahkan cikgu topeng tu, dan cikgu tahu dia ikhlas walaupun hanya sekeping topeng muka. Bila anak-anak murid saya menjadi, bila apa yang saya ajar, bila apa yang saya rancang, bila apa yang saya bentuk diorang menjadi, itu hadiah paling bermakna untuk saya. Kasih sayang dan kasih sayang daripada anak murid lah. Dia paling rare adalah rasanya sayur-sayuran. Silap cikgu lah, ingat-ingat lupa lah. Tapi cikgu rasa macam itulah rare, sebab kita tak boleh dapat bunga tu dah rasa kan. Sayur tu rasa macam baguslah, kita boleh makan. Kita dia. Terima kasih. Yang paling istimewa ataupun yang jarang dapat ya. Kalau dekat sekolah ni, yang paling, bukan yang paling mahal, yang paling lain daripada yang lain ialah hadiah daripada salah seorang murid saya, yang hadiah tu dia buat sendiri. Dia buat sendiri daripada bahan-bahan yang ada kat rumah dia. Dia berdasarkan dia punya idea, dia punya kreatif dia boleh hasilkan satu hadiah cendera mata ataupun kraft tangan yang sangat menarik bagi saya, sebab dia tak beli, dia hasilkan sendiri. Dan saya tahu untuk menghasilkan kraft tangan tu perlukan masa, dan juga dia masukkan elemen-elemen kreatif. Tulisan dia bukan tulis macam tu je, dia lekat dengan keratan-keratan yang dia potong daripada akhbar, daripada buku. Jadi itu adalah antara hadiah yang paling jarang, yang istimewa lah yang saya dapat. Bukan sekadar kita beli kat kedai, tapi atas usaha dan daya kreatif dia sendiri. Hadiah yang paling bermakna cikgu pernah dapat bila bekas murid sekolah ni tegur saya di luar waktu kawasan sekolah. Hadiah paling rare, cikgu tak ada hadiah paling rare. Cuma cikgu rasa yang paling cikgu suka ada budak, seorang budak ni, dia budaknya boleh katakan budak istimewa lah, walaupun dia bukan kalangan istimewa. Dia bagi cikgu gambar dia lah. Dia bagi cikgu just magnet, apa kata, magnet fish, apa benda tu, just itu je lah. Tapi alhamdulillah lah, cikgu rasa itu yang paling seronok. Dan satu lagi, cikgu dapat kain pelikat. Hadiah yang paling rare pada cikgu, selain daripada hadiah-hadiah yang kamu beri, yang paling rare dan paling cikgu impikan adalah kejayaan kamu semua dalam bidang yang kamu cikgu. Setiap hari guru tu kita akan dapat macam-macam hadiah, tapi satu kenangan yang tak dapat cikgu lupakan apabila ada seorang murid ni, dia kata, cikgu, saya tak ada duit nak bagi cikgu hadiah, tapi saya boleh beri benda ni je pada cikgu. Awak tahu tak benda apa? Benda apa tu? Okey, dia bagi saya senaskah buku Yasin, surah Yasin. Saya rasa macam
Ya Allah, kenapa sampai nak bagi juga saya hadiah kan? Tapi dia kata ini saja yang dapat saya bagi. Saya rasa sangat sedih kerana ada seorang murid yang walaupun dia tak mampu nak bagi apa-apa, tapi dia berusaha untuk bagi saya senaskah Yasin. Pada saya Yasin itu lebih bermakna pada hadiah yang lain. Saya ingat sampai sekarang anak murid tu pun dah kahwin dah. Kalau dari segi bentuk material, masa cikgu dekat sekolah lama dulu, kalau segi material lah, cikgu pernah dapat cincin emas. Okay. Tapi ada jugalah hadiah-hadiah lain, macam cikgu dapat telekung, semua tu kan. Itu pun pada cikgu sangat bermakna sebab kita boleh guna kan untuk solat semua. Apa kenangan yang paling tak boleh dilupakan? Kenangan sepanjang cikgu di profession perguruanan ni. Okey, yang paling tak boleh dilupakan adalah first posting cikgu di sekolah pedalaman P3 di Miri Sarawak. Memang mendidik cikgu lah untuk mengajar anak-anak di pedalaman, anak-anak pribumi Sarawak. Walaupun mereka tinggal di pedalaman, sekolah uzur, tapi mereka sangat rajin ke sekolah. Pagi-pagi dah kena naik pick up. Walaupun baju mereka memang nampak sedih lah, menyedihkan, tapi semangat mereka untuk ke sekolah tu memang ada. Hari-hari sepanjang tahun cikgu mengajar, mereka tak pernah ponting. Ada yang tak pernah ponting. Walaupun mereka murid pemulihan, tapi mereka sangat happy nak datang sekolah, walaupun dalam keadaan daif lah. Antara kenangan yang cikgu tak boleh lupakan dah pedalaman Miri Sarawak, Baram. Kenangan yang paling indah cikgu pernah dapat? Paling indah? Okey, paling indah itu cikgu kan daripada program Pendidikan Khas. Paling indah cikgu pernah buat camp motivasi bersama anak murid, walaupun produk Pendidikan Khas, tapi bila kita buat camp motivasi, kita nampak kat situ walaupun mak ayah dia tak ada, dia boleh struggle untuk buat apa semua aktiviti yang diberi oleh cikgu lah pada masa aktiviti di camp tu. Contoh camp motivasi yang pernah kami buat adalah, contohnya selalu kami buat di Jaga Baik, kami pernah buat di Hulu Langat. Itu adalah aktiviti setiap tahun lah. Tapi mungkin itu di sekolah lama, belum lagi di sekolah sini, sekolah school. Tapi ia adalah satu pengalaman yang cikgu rasa macam lawatan tu kita dah biasa kan. Mungkin motivasi untuk pendidikan khas dia rare sikit, tak semua sekolah ada. Macam tu. Apa kenangan yang paling tak boleh dilupakan oleh cikgu? Okey, kenangan yang paling tak boleh dilupakan dalam profesi perguruan selama cikgu jadi cikgu ialah bila mana anak murid cikgu yang cikgu mengajar daripada prasekolah, bila dia keluar daripada prasekolah, dia ingat cikgu. Itu yang paling cikgu rasa pengalaman yang paling manis lah bagi cikgu. Apa momen yang paling best teacher pernah dapat? Maksudnya Hari Guru. Okay, untuk teacher, Hari Guru ni memang dia macam untuk cikgu-cikgu lah. Dia memang Hari Guru ni dia rasa lain macam sikit, because bila awak jadi seorang cikgu, awak rasa awak dah menyumbang sesuatu dekat anak-anak bangsa awak. Jadi teacher rasa momen paling best teacher sepanjang jadi guru bila teacher nyanyi lagu Hari Guru, lagu tema lagu Hari Guru, dan masa teacher tengok anak-anak murid teacher ada depan mata teacher. Itu momen yang paling best cikgu jadi cikgu dekat sekolah. Momen yang paling best dekat sekolah ni ialah paling best yang saya pernah dapat bila tahun lepas yang menyertai pertandingan jurutera angkasa muda bersama 4 orang murid tahun 6, dan kami berjaya merangkul Johan dan membawa pulang wang sebanyak RM1,400. Itu adalah kejayaan terbesar lah selama saya menjadi guru selama 15 tahun. Apa kenangan yang paling cikgu tak boleh lupa? Kenangan yang saya tak boleh lupa dekat sekolah ni ke dekat sekolah yang mula-mula? Yang pertama sekali, kenangan yang saya tak boleh lupa ialah sekolah yang mula-mula saya ditempatkan dekat sekolah Batu Belah Kelang. Hari pertama, itulah kenangan yang saya tak boleh lupa. Semasa saya melapor diri tu, hari yang pertama sekali ketika saya bergelar seorang guru, hari yang sama juga arwah ibu saya dimasukkan ke Hospital Kelang.
dari rumah saya yang pada waktu itu terletak di Sabak Bernam lah. Jadi mungkin ini aturan daripada Allah SWT. Hari yang pertama saya dapat penempatan di Kelang, arwah ibu saya pun tiba-tiba dikejarkan ke Hospital Kelang. Jadi pada hari pertama tu saya jadi banyak urusan saya kena buat di tempat sekolah yang pertama. Dengan kita rasa gembira, rasa teruja, dalam masa yang sama kita rasa sedih. Tapi Allah permudahkan, sebab tempat yang saya dihantar tu ialah tempat yang mak saya tu dihantar juga. Bayangkan kalau mak saya tu dihantar ke Hospital Sabak Bernam, tentu urusan jadi sukar. Tapi itu adalah kenangan yang saya tak boleh lupa, sebab ketika hari pertama yang kita tunggu untuk kita dapat tempat masuk dalam perkhidmatan, hari itu jugalah hari yang agak berdukacitakan bagi saya. Sebab mak saya disahkan sakit, dia tak sedar diri, dan doktor bagi tahu dia ada banyak komplikasi penyakit lah. Ya, itu saja. Ada kenangan yang paling tak boleh dilupakan daripada Puan? Ada banyak kenangan manis sebenarnya, dan yang paling manis sebenarnya adalah ingatan semua kepada guru yang tercinta.